Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang pengujaran dan penyukuan sebutan baku untuk subjek BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Dan pensyarah kami ialah Tuan Haji Cik Mansur bin Cik Tom. Jadi, ini adalah ahli-ahli kumpulan. Yang pertama, Nur Izadatul Irma binti Aziz. Yang kedua, Nur Alia Syamimi binti Sulaiman. Yang ketiga, saya sendiri iaitu Akyas Koyim bin Ahmad Akhyar. Dan yang keempat, Afif Syahmi bin Adnan. Jadi, saya akan mulakan dengan diftong. Diftong ialah gabungan dua vokal yang disebut dalam suku kata. Bunyinya berlaku secara berurutan, disebut dalam satu hembusan nafas dan berlaku geluncuran. Dalam bahasa Melayu, hanya terdapat 3 diftong, iaitu AI, OU dan OI. Contoh bagi AI ialah pandai, sungai, pantai. Contoh bagi AU pula ialah pulau, harimau, surau. Contoh bagi OI pula ialah amboi dan boroi. Vokal berganding. Vokal berganding adalah dua huruf yang digabungkan dalam satu perkataan untuk menghasilkan satu bunyi tertentu dan dibaca secara basingan. Vokal berganding juga memainkan peranan penting dalam menentukan sebutan dan makna perkataan. Sebagai contoh, liar, liar, daun, daun, luas, luas, kaum, kaum. Selain dari itu, terdapat contoh-contoh lain seperti daun, maaf, kuih, kain, halia dan sebagainya. Asalkan perkataan tersebut disebut secara basingan, maka perkataan tersebut mempunyai vokal berganding. Konsonan rangkap merupakan dua huruf konsonan yang ditulis berurutan dalam satu perkataan dan menghasilkan satu bunyi. Konsonan rangkap turut dikenali sebagai digraf. Contoh konsonan rangkap adalah seperti KH. Contoh perkataannya khabar, akhir, NG, nganga, sayang, SY, syarat, isyarat, NY, nyanyi, punya dan GH. Contoh perkataannya gaib dan lurah. Berikut merupakan rajah yang menunjukkan contoh perkataan yang mempunyai digraf pada awal, tengah dan akhir perkataan. Contohnya digraf KH khusus pada awal perkataan, akhbar di tengah perkataan dan tarikh pada akhir perkataan. Baiklah, marilah kita lihat apa itu kata pinjaman. Kata pinjaman ialah perkataan yang diambil daripada bahasa lain dan digunakan dalam bahasa Melayu sama ada dengan atau tanpa perubahan ejaan dan sebutan. Proses ini berlaku apabila bahasa Melayu berinteraksi dengan bangsa dan budaya melalui perdagangan, pendidikan, agama, teknologi dan komunikasi. Antara contoh-contoh kata pinjaman iaitu kata pinjaman bahasa Arab, iaitu iman, doa dan ikhlas. Yang kedua pula iaitu kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebagai contoh, komputer, televisyen dan karbon. Dan kata pinjaman bahasa Sanskrit. Contohnya iaitu syurga, manusia dan agama. Ada banyak lagi kata-kata pinjaman yang terdapat dalam ini. Konsonan pinjaman merupakan konsonan yang dipinjam dari bahasa asing seperti bahasa Arab dan Inggeris untuk digunakan dalam bahasa Melayu. Terdapat 8 konsonan pinjaman yang biasa digunakan iaitu F, V, Z, SY, KH, GH, TH dan DH. Konsonan ini telah diterima dan menjadi sebahagian daripada abjad Melayu. Terdapat 8 konsonan Melayu pinjaman iaitu konsonan geseran bibir gigi tidak bersuara iaitu F, konsonan geseran bibir gigi bersuara, V, konsonan geseran gigi tidak bersuara iaitu TH, konsonan geseran gigi bersuara iaitu DH, konsonan geseran gusi bersuara,
Z. Konsonan geseran lelangit keras tidak bersuara. SY. Konsonan geseran lelangit lembut tidak bersuara. KH. Dan konsonan geseran lelangit lembut bersuara iaitu GH. Baiklah, marilah kita lihat apa itu aktiviti kebahasaan. Aktiviti kebahasaan ialah kegiatan atau latihan yang melibatkan penggunaan bahasa untuk mengukuhkan kemahiran berbahasa seseorang, sama ada secara lisan atau tulisan. Aktiviti ini dilaksanakan bagi membantu murid menguasai sistem bahasa seperti tata bahasa, kosakata, ejaan, sebutan dan penggunaan ayat yang betul. Aktiviti kebahasaan berfungsi untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu, mengukuhkan penguasaan struktur dan tata bahasa dan menggalakkan penggunaan bahasa secara kreatif dan betul dalam pelbagai situasi. Jadi, ini adalah pantun moden puisi-puisi pilihan sastrawan negara Usman Awang. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas tidak dibayar, hutang ceti dibawa lari. Tudung periuk pandai menari, menari lagu putera mahkota. Kain yang elok bawa kemari untuk mengesat proton saga. Nasi lemak buah bidara, daun ketupat saya lurutkan. Tinggallah emak, tinggallah saudara, kerana pangkat anak anda turutkan. Indragiri puisinya lumat, kerang bercampur dengan lokan. Bagaimana Nabi kasihankan umat, begitulah saya kasihankan gelaran. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna hidup membujang, tidur malam syok sendiri? Kiri jalan, kanan pun jalan, di tengah-tengah pohon mengkudu. Kirin jangan, pesan pun jangan, sama-sama kepala batu. Jadi, saya akan mulakan dengan unsur pengujaran dan penyukuan sebutan baku pantun moden. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas tidak terbayar, hutang ceti dibawa lari. Jadi, terdapat dua kategori dalam rangkap ini iaitu konsonan rangkap iaitu huruf NG pada perkataan pisang dan juga hutang. Selain itu, terdapat juga kata pinjaman bahasa Sanskrit iaitu peti. Bagi rangkap kedua pula, tudung periuk pandai menari, menari lagu putera mahkota. Kain yang elok dibawa kemari untuk mengesat proton saga. Jadi, ada 4 kategori di dalam rangkap ini, iaitu diftong, AI, pada perkataan pandai. Seterusnya, ada vokal berganding, iaitu I, U dan AI, pada perkataan periuk dan juga perkataan kain. Seterusnya, ada konsonan rangkap NG pada perkataan tudung dan juga yang. Dan akhir sekali, ada kata pinjaman bahasa Sanskrit pada perkataan putera dan juga mahkota. Bagi rangkap ketiga pula, nasi lemak buah bidara, daun ketupat saya lurutkan. Tinggallah emak, tinggallah saudara, kerana pangkat anak anda turutkan. Terdapat 3 kategori dalam rangkap ini, iaitu diftong AU bagi perkataan saudara. Seterusnya, terdapat vokal berganding UA dan AU pada perkataan buah dan juga daun. Dan akhir sekali, terdapat konsonan rangkap NG
pada perkataan tinggallah dan juga pangkat. Bagi rangkap keempat pula, Indragiri pusinya lumat, kerang bercampur dengan lokan. Bagaimana Nabi kasihkan umat, begitulah saya kasihkan gelaran. Terdapat 5 kategori dalam rangkap ini. Yang pertama, diftong A-I pada perkataan bagai mana. Seterusnya, terdapat vokal berganding UI pada perkataan puisi. Seterusnya, terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan kerang dan juga dengan. Seterusnya, terdapat kata pinjaman bahasa Arab bagi perkataan Nabi dan juga kata pinjaman bahasa Sanskrit bagi perkataan Indragiri. Bagi rangkap kelima pula, apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna hidup membujang, tidur malam syok sendiri? Terdapat 3 kategori dalam rangkap ini, iaitu diftong AU bagi perkataan kalau. Seterusnya, terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan ladang dan juga perkataan membujang. Akhir sekali, terdapat kata pinjaman bahasa Inggeris iaitu perkataan shock. Bagi rangkap terakhir pula, kiri jalan, kanan pun jalan, di tengah-tengah pohon mengkudu. Kirim jangan, pesan pun jangan, sama-sama kepala batu. Cuma terdapat 1 kategori dalam rangkap ini, iaitu konsonan rangkap NG bagi perkataan tengah, mengkudu, jangan. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang, santap santut dengan aturan, nasi disuap di tangan kanan, lauk dipinjat, sopan siupan, sampai ke mulut mama perlahan, tanda tidak gelojoh makan. Selesai santap nasi, diringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, 2 suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juadah, keenam mengiring buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelat jatuh kelengkungan, seri naik ke peroman. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Sloka yang kami pilih adalah sloka santap istiadat. Unsur pengujaran dan penyukuan sebutan baku dalam sloka santap istiadat adalah seperti yang pertama, sampai ke mulut mamah perlahan. Terdapat diftong di perkataan sampai. Yang kedua, selesai santap nasi. Terdapat diftong ditemui di dalam perkataan selesai. Yang ketiga, santap istiadat.
Perkataan istiadat merupakan vokal berganding. Yang keempat, santap meraih. Perkataan meraih merupakan vokal berganding kerana penyebutan huruf A dan I secara berasingan. Yang kelima ialah lauk dibinjat sopan siuman. Terdapat vokal berganding yang ditemui iaitu siuman kerana perkataan I dan U disebut secara berasingan. Yang keenamlah nasi disuap di tangan kanan. Perkataan disuap merupakan vokal berganding. Yang ketujuh, bukan santap hendakkan kenyang. Terdapat vokal berganding yang ditemui dalam lirik tersebut iaitu kenyang. Yang ke-8, santap santun dengan aturan. Vokal berganding dalam lirik tersebut ialah dengan. Diiringkan seteguk minuman, isyarat Muhammad, mulia memuliakan. Terdapat dua vokal berganding yang ditemui dalam lirik tersebut. Yang pertama, isyarat dan yang kedua ialah Muhammad. Yang seterusnya, yang ke-10, lauk dipinjat sopan siuman. Terdapat perkataan sopan dan siuman. Perkataan sopan merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit dan siuman merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Yang ke-11 adalah santap beradat, santap istiadat. Terdapat dua perkataan iaitu beradat dan istiadat yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Dan yang terakhir ialah diiringkan seteguk minuman, isyarat Muhammad, mulia memuliakan. Terdapat dua perkataan iaitu isyarat dan mulia yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Dalam lirik santap nasi suap pertama, terdapat vokal berganding pada perkataan suap, yang mana penyukuan sukatanya adalah SU, APR, suap. Dan U dan A merupakan vokal berganding yang hadir secara serentak tetapi disebut secara berasingan. Seterusnya, dalam lirik berturut dengan suap kedua, vokal berganding pada perkataan suap dan kedua. Penyukuan sukata bagi perkataan suap SU, APR, suap. Dan kedua, KI DU, AR kedua yang merupakan vokal berganding. Seterusnya, dalam lirik kelima halwa juadah, vokal berganding pada perkataan juadah. Penyukuan suku katanya ialah JUJU ARDAH, juadah. Seterusnya, terdapat vokal berganding dalam lirik keenam mengiring buah-buahan iaitu pada perkataan buah-buahan. Penyukuan suku katanya BUBAHAN, buahan, buah-buahan. Dan vokal berganding pada huruf U dan A. Seterusnya, dalam lirik seri naik ke peroman, vokal berganding pada perkataan naik dan penyukuan suku katanya ialah NAIKE, naik. Seterusnya, dalam lirik kelima halwa juadah mempunyai kata pinjaman daripada bahasa Arab iaitu pada perkataan halwa dan juadah. Penyukuan suku kata bagi perkataan halwa iaitu HAL, hal, WAY, halwa. Dan bagi perkataan juadah JUJU ARDAH, juadah. Seterusnya, dalam lirik itulah santap beradat kebesaran mempunyai kata pinjaman juga daripada bahasa Arab pada perkataan beradat. Penyukuan suku katanya ialah BER, BERADAT, beradat. Seterusnya, dalam lirik di dalam riwayat zaman yang silam juga mempunyai kata pinjaman daripada bahasa Arab iaitu pada perkataan riwayat dan zaman. Penyukuan suku katanya ialah RIWAYAT, riwayat. Dan pada perkataan zaman ZAMAN, zaman. Seterusnya, dalam lirik seri naik ke peroman mempunyai kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu perkataan seri. Dan penyukuan suku katanya ialah SERI, seri. Dalam lirik di dalam riwayat zaman yang silam, terdapat konsonan pinjaman Z pada perkataan zaman. Dan penyukuan bagi perkataan ini ialah
Z-A-za, M-A-N man, zaman. Dan seterusnya dalam lirik berturut dengan suap kedua, terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan dengan dan penyukuan suku katanya ialah de, ngan, ngan, dengan. Seterusnya dalam lirik keempatnya basuh tangan, terdapat konsonan rangkap NY dan NG pada perkataan keempatnya dan pada perkataan tangan. Dan penyukuan suku katanya ialah KI ke, EMM, PAT part, NYA-nya keempatnya dan seterusnya TA ta, NGAN ngan, tangan. Seterusnya dalam lirik keenam mengiring buah-buahan juga terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan mengiring dan penyukuan suku katanya ialah ME, NGI, ni, RING, ring, mengiring, iaitu NG. Dan seterusnya dalam lirik kelak jatuh ke rengkungan juga mempunyai konsonan rangkap NG pada perkataan rengkungan dan penyukuan suku katanya ialah RENG reng, KU ku, NGAN ngan, rengkungan. Seterusnya dalam lirik di dalam riwayat zaman yang silam juga terdapat konsonan rangkap pada perkataan yang dan yang merupakan satu suku kata sahaja dan tiada penyukuan. Barang siapa tiada memegang agama, kali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Gurindam 12, pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Baiklah,
Kategori yang terdapat pada rangkap yang pertama ini iaitu vokal berganding dan konsonan berangkap. Hal ini dikatakan kerana siapa dan tiada merupakan vokal berganding IA, manakala barang, memegang dan dibilangkan merupakan konsonan berangkap NG. Baiklah, kita teruskan kepada rangkap yang kedua. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Kategori yang terdapat pada rangkap yang kedua ini iaitu vokal berganding, konsonan berangkap dan kata pinjaman bahasa Arab. Hal ini dikatakan kerana barang dan mengenal merupakan konsonan berangkap NG, siapa merupakan vokal berganding IA, manakala makrifat merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Seterusnya kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyala. Kategori yang terdapat pada rangkap yang ketiga ini iaitu konsonan berangkap dan kata pinjaman bahasa Arab. Hal ini dikatakan kerana mengenal merupakan konsonan berangkap NG, tegahnya merupakan konsonan berangkap NY dan Allah merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Kita teruskan lagi pada rangkap yang keempat. Barang siapa mengenal diri, maka akan kenal Tuhan yang bahri. Kategori yang terdapat pada rangkap yang keempat ini iaitu konsonan berangkap, vokal berganding, kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman asli. Hal ini dikatakan kerana barang mengenal merupakan konsonan berangkap NG, siapa merupakan vokal berganding IA, bahri, kata pinjaman bahasa Arab dan Tuhan merupakan kata pinjaman asli. Seterusnya kita beralih kepada rangkap yang kelima. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Kategori yang terdapat pada rangkap yang kelima iaitu vokal berganding dan vokal berangkap. Hal ini dikatakan kerana dunia merupakan vokal berganding, manakala yang merupakan vokal berangkap NG. Akhir sekali iaitu rangkap yang keenam. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Kategori yang terdapat pada rangkap yang keenam iaitu konsonan berangkap dan pinjaman bahasa Arab. Hal ini dikatakan kerana akhirat merupakan konsonan berangkap KH dan mudarat merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Jadi, secara keseluruhannya, penerapan elemen fonetik dan fonologi dalam aktiviti bahasa membantu meningkatkan kefahaman dan sebutan yang betul dalam bahasa Melayu. Dengan mengenal pasti bunyi seperti diftong, vokal berganding, konsonan rangkap dan kata pinjaman, pelajar dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan jelas. Untuk menggalakkan sebutan baku, guru boleh memberi contoh sebutan yang betul, menggunakan rakaman audio standard, membuat latihan sebutan secara berulang
dan menjalankan aktiviti lisan seperti bacaan puisi atau persembahan. Usaha ini dapat membantu membiasakan pelajar bertutur dengan sebutan yang tepat dalam situasi harian. Terima kasih.